Baiklah, pertama sekali, mari kita fahamkan betul-betul betapa besarnya jurang harga antara timur dan barat Malaysia ni. Ini bukan sekadar angka tau, tapi ia memberi kesan terus kepada poket dan kehidupan harian rakyat di Sabah dan Labuan. Petunjuk pertama kita, geografi. Cuba bayangkan cabaran nak hantar barang dari Semenanjung ke Sabah. Kena rentas Laut Cina Selatan yang terbentang luas tu. Ini bukan sekadar isu jarak, tapi ia mewujudkan perbezaan yang sangat fundamental dari segi logistik dan kos. Kalau di Semenanjung, senang. Kita ada rangkaian lebuh raya yang canggih, jadi lori boleh hantar barang dengan cepat dan kos pun lebih rendah. Tapi untuk Sabah dan Labuan, ceritanya lain. Mereka sangat bergantung pada kapal dan kapal terbang. Ini bukan sahaja ambil masa yang lebih lama, tapi kosnya juga lebih tinggi. Dan siapa yang tanggung kos tu? Akhirnya, kita sebagai pengguna. Dan ada satu lagi masalah besar yang dipanggil empty leg atau perjalanan pulang yang kosong. Begini, bila kapal kargo hantar barang ke Sabah, selalunya kapal tu akan patah balik ke Semenanjung dalam keadaan kosong, tanpa muatan. Jadi syarikat perkapalan terpaksa charge kos perjalanan pergi dan balik tu pada satu penghantaran sahaja. Memang melambunglah harga barang jadinya.